kekayaan bukan tentang berapa besar gaji kita, tetapi berapa lama kita boleh bertahan ketika tidak ada lagi gaji. Confirm satu hari nanti kita tak ada gaji. Mungkin faktor usia, dah pencen. Mungkin faktor kesihatan. Mungkin faktor musibah terjadi dalam hidup kita. Ataupun musibah terjadi dalam hidup ahli keluarga kita yang tak membolehkan kita bekerja. Jadi yang menentukan berapa lama kita boleh bertahan ialah ini. Berapa banyak tabungan, berapa banyak harta, berapa balance hutang yang kita masih tanggung. Inilah yang menentukan. Jadi kalau kewangan tuan-puan masih lagi dalam keadaan ada kerja, ada duit, tak ada kerja, tak ada duit. Ini kewangan yang saya sebut, KS sebulan, makan sebulan. Tak boleh KS, tak ada makan. Ini bukan waktunya bermewah-mewah. Ini waktunya fokus tabungan, tambah harta, tutup hutang secepat mungkin. Nak bermewah waktu bila? Bila tuan-puan dah ada harta yang cukup, dapat passive income daripada macam-macam ni, harta yang tuan-puan miliki, tak kerja pun, ni. Tak kerja pun tuan-puan ada passive income. Okey, dekat sini. Tak kerja pun ada passive income. Guna duit ni tak apa. Nak bermewah-mewah guna passive income, okey. Sebab tuan-puan tak kerja pun bulan depan duit tu masuk lagi. Okay. Jadi tuan-puan sabar dulu. Bagi siapa yang baru bermula, ambil masa 3 ke 5 tahun, betul balik kewangan. Saya sangat yakin, lepas 3 ke 5 tahun, kewangan tuan-puan mesti okey. Okay. Masa dah habis. Okay. Ada bunyi dah tu. Okay. Jadi sebenarnya tuan-puan, saya always rasa tak cukup masa nak sampaikan ilmu. Kalau boleh kalau ikut modul ni, saya nak cerita sampai habis, sampai petang tuan-puan. Tapi masa dia singkat. Jadi apa yang saya nak sampaikan, at least seminar hari ni, kalau tuan-puan tak faham everything pun tak apa. At least tuan-puan dapat something. Oh, dapat something yang untuk improve kewangan tuan-puan. Nak lagi faham, datang lagi. Datang lagi kita punya training. Ada online, ada offline, ada physical macam ni, datang lagi. Belajar tuan-puan. At least trigger something. Oh, trigger something. Kena belajar, kena belajar, kena belajar. Okey, nak bina 1 juta yang pertama ni tuan-puan, dia ada 3 jalan. Jalan pertama, jalan 30 tahun. Kerja makan gaji, ada KWSP. Ada 1 juta. Ataupun dapat duit pencen, gratuity, 1 juta. Itu jalan pertama. Jalan pertama pun, tuan-puan, dia tak semudah tu. Kena ada ilmu tentang kewangan. Tak ada ilmu tentang kewangan, sama juga. Kumpul duit KWSP 30 tahun, duit KWSP habis dalam masa 3 tahun saja. Sebab apa? Bila ada duit yang banyak, tak ada ilmu. Itulah waktunya kita akan buat kesilapan yang besar dalam kewangan. Tuan-puan kena hati-hati. Poin yang paling bahaya ialah bila kita ada duit yang banyak, ketika itu kita tak ada ilmu. Itu waktu yang sangat bahaya. Kita akan buat kesilapan yang besar dalam kewangan. Saya nak tanya tuan-puan. Tuan-puan perhati kes-kes orang yang kena scam. Siapa yang banyak kena scam ni tuan-puan? Golongan mana? Pesara. Sebab dia ada duit banyak. Semua orang pergi cari dia. Ejen-ejen produk kewangan semua pergi cari dia. Laburlah sana, laburlah sini. Scammer pun pergi cari dia. Dia fikir, dulu nak melabur tak ada duit. Sekarang ada duit yang banyak. Inilah waktunya nak melabur. Dalam keadaan tak ada ilmu, dia melabur, duit dia lebur. Okay. Itu jalan 30 tahun. Saya sangat bimbang tentang orang berusia ni. Sebab tu saya sebut, miskin di usia tua, itu penjara kehidupan. So, siapa yang dah berusia 50-an, tuan-puan kena ingat, tuan-puan kena pegang prinsip ni. Kaya penting. Lebih penting ialah tak jatuh miskin. Prinsip tuan-puan kena ingat, kaya tu penting, lebih penting ialah tak jatuh miskin. So, nak letak duit, cuba fikir, kalau duit ni aku jatuh miskin, okey ke tak okey? Jadi pada saya lah, orang yang berusia, duit, kat mana duit yang paling bagus letak kalau tak ada ilmu? ASB, tamu haji, KWSP. Cukup dah. Tak kaya tapi tak miskin. Okay. Tu 30 tahun. Yang kedua ialah 15 tahun. Tuan-puan bekerja,
Tuan-puan buat bisnes, cari extra income, invest dalam property. Tapi kena ada ilmu tuan-puan. Itu jalan tu tuan-puan boleh capai 10-15 tahun boleh. Jalan yang paling cepat 3 ke 5 tahun. Itu jalan yang public goal. Itu jalan yang ketiga, public goal. Kalau tuan-puan nak capai financial freedom, nak ada 1 juta yang pertama, public goal. Okay. Datang belajar, saya cakap ni je, intro je, tuan-puan datang belajar. Betul tak macam mana boleh capai financial freedom, boleh dapat passive income 5 ke 10 ribu sebulan, tak kerja pun ada 5 ke 10 ribu sebulan. Datang belajar. Okay. Jadi itu saja tuan-puan sharing daripada saya. Sepatutnya kalau tuan-puan register, training hari ini akan ada, admin akan hantar video seminar 36 minit. Untuk saya explain dekat tuan-puan step nak capai 1 juta yang pertama. Dia ada 5 checkpoint. Satu cash flow sampai yang terakhir tu. Tuan-puan kena lalui cash flow proses tu, 5 checkpoint tu untuk capai 1 juta yang pertama. So make sure tuan-puan register seminar ni. Admin take note Admin tolong take note, habis seminar siapa yang register tu hantar video 36 minit. Seminar saya yang lama. Okay. Jadi itu saja daripada saya tuan-puan. Saya mohon maaf kalau setelah saya tersalah terkasar bahasa, tersilap cakap. Tapi jauh di lubuk hati saya nak tengok kejayaan tuan-puan. Mudah-mudahan 3 ke 5 tahun akan datang saya datang ke sini, tuan-puan adalah sebahagian daripada testimoni kejayaan hasil seminar membina 1 juta yang pertama di Miri pada hari ini. Success is irreplaceable. See you at the top.